Hari ni adalah hari kita menyambut setahun Z Golden Boy. So inilah hadiah-hadiah untuk tim aku. Hari ni aku nak cari hadiah-hadiah untuk aku punya staff-staff. Alhamdulillah aku punya syarikat dah genap setahun. So hari ni diorang deserve untuk disambut dan aku nak cari hadiah-hadiah untuk staff aku, untuk editor aku yang selamanya menjadi tulang belakang untuk aku. Videographer. Lepas setahun ni aku sangat-sangat nak berterima kasih kepada editor aku. Kalau tak ada editor aku, tak adalah Z yang korang tengok setiap hari lalu TikTok korang. Setiap video dia pergi 100,000 views minimum. So hari ni aku nak appreciate dia. Hari ni adalah hari kita menyambut setahun Z Golden Boy. Ni bekas staff aku tapi dia dah ada graduation buat kawan-kawannya Hafiz. Kawan-kawannya dah Hafiz lah. semua dah kata mas. Z Hafiz lah? Ya. Z Hafiz. Suruh apa? Betul ni? Betul. Suruh Mariam. Jom, cik bang. Kau ada berapa ramai kawan graduate tu? Dalam 8 orang. Sure salah seorang bawa kau masuk syurga. Aku bayar lebih lah, aku bayar lebih. Yang paling penting ada dosa banyak. Dosa banyak. Tadi orang tu. Izain, Abang Zain. Terima kasih. Nama apa? Nama Amir Haikal. Kak, terima kasih kak. Ini sales team. Untuk editor ada hadiah lain. Mengah babi, aku nak cari hadiah lain. So menu bulking kita hari ni adalah daging, telur, sotong, ayam, ikan. Protein keliling. Nasi je banyak ni. Makan sampah bak kata mesin. Kau tunggu sampai aku 70. Kau cutting, dia tidur aku cocok steroid kat buntut. Thank you Z for the steroid. Thank you sangat. Bukan set up lah sekarang, follow steroid. So inilah hadiah-hadiah untuk tim aku. Kau dah dapat saka kan? Kau orang gaji. Ni Muafi dulu. Terima kasih Muafi. Sama video aku. Dalam ni ada extra. Kau dah start main gym kan? Aku tahu. Ni barang gym kau tengok dalam ni. Berat. Tu. Ni semua untuk aku punya sales team. Channel Z Golden Boy daripada Raya Haji tahun lepas. So genap setahun lah. So baru setahun korang dah rasa korang makin jadi orang yang first. Makin korang kat atas. Lagi 2 minggu masuk 40,000. Korang lah yang tolong aku semuanya. Tu je lah. Terima kasih semua. Tak ada korang, tak ada aku, tak ada korang. Thank you. Alhamdulillah, di usia umur 23 aku dah ada company, aku dah ada staff. Kau bayangkan aku tengah degree, aku ada company, aku ada staff, sambil nak kena fikir study final apa semua. Macam mana kau tekan link kat bio, aku boleh beli hadiah nak dekat 500. Shout out to Golden Boy FX sebab dua setup dia dekat public tadi bagi aku profit kau, bagi aku belanja fine dining malam ni and hadiah-hadiah untuk aku punya team. Thank you Golden Boy FX, tekan link kat bio.